Pertubuhan Tenaga Atom Iran (AEOI) mengecam keras serangan ke atas 3 fasiliti nuklear utama negara itu di Fordo, Natanz dan Esfahan. AEOI menyifatkannya sebagai tindakan biadab oleh musuh Iran yang jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Dalam satu kenyataan rasmi yang disiarkan oleh media kerajaan, AEOI menegaskan bahawa serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa, khususnya Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear NPT yang sepatutnya menjamin hak negara-negara untuk pembangunan nuklear secara aman. AEOI turut menegaskan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bersikap acuh tak acuh dan malah bersekongkol dalam membiarkan serangan berlaku. Agensi itu juga memberi jaminan kepada rakyat Iran bahawa industri nuklear negara tidak akan terhenti meskipun berdepan tekanan dan konspirasi musuh. Kenyataan ini menyusuli gelombang kecaman dan ketegangan susulan tindakan ketenteraan Amerika Syarikat yang disokong Israel ke atas fasiliti nuklear Iran.